Korang kerja lagi pukul 12, lagi sejam Asla akan post konten dekat Bangkok hari tu. Kau bayangkan Asla pergi Bangkok seorang-seorang je nya. Dan misi Asla berjaya. Asla ada misi dekat Bangkok, tapi berjaya lah. Dan yang paling best konten ni, dia konten moment. Ada moment, ada mix feeling gitu. Ada banyak mix feeling dekat dalam konten ni yang korang boleh tengok and layan. Saya akan support. Thank you. Kalau Asla tak tahu kenapa Asla punya brush ni boleh keras tiba-tiba. Sebab masa tu Asla spray muka guna setting spray. Lepas tu brush ni terkena setting spray sekali and dia dah mengeras sekarang ni. So Asla terpaksa pakai blusher guna eyeshadow punya brush. Sebab Asla punya blusher dah tak ada. So Asla terpaksa guna eyeshadow punya untuk jadikan blusher. Hari ni Asla nak letak blusher dekat bawah macam ni. Blusher placement ni mana-mana korang boleh letak tau. Depends pada makeup korang sendiri. Kena rendam air suam. Sumpah nak hujan. Kau rasa sumpah tak ada energi hari ni. Semalam Asla tidur lambat. Asla tidur semalam pukul 3 tak silap. Balik daripada live tu, Asla buat montage. Asla edit montage untuk konten ni lah. Konten ni kan montage dia semua Asla edit sendiri tau. Nanti korang tengok untuk bahagian montage tu, lagu-lagu semua tu Asla yang buat. So malam tadi Asla tak tidur sebab buat benda tu. Tadi saya tak tidur buat montage tu. Lepas tu pagi tadi baru saya teringat nak hantar dekat editor. Asal lupa nak hantar. Asal edit malam tadi. So nanti kan kalau korang tengok konten ni, montaj dekat Thailand tu semua Asla edit sendiri. Sajalah bagi tahu. Sebab Asla nak benda tu sampai di jiwa penonton. Tidak saja jadikan diri Asla ni macam penonton. So Asla buat sendiri, letak lagu ikut situation supaya dia rasa macam sampai benda tu. Lagu dia. So sambil-sambil edit tu Asla pun sengih-sengih lah. Macam tak adalah. Biasa je nya, tak sengih-sengih pun. Buat pun nak sengih-sengih kan. Edit montage dengan Harry je pun. Lain lah kalau dengan Nadine Asa ke. Semin Asa, thank you. Konten ni keluar kejap lagi, pukul 12. Tapi editor lah tengah baru nak upload tu tau. So in case kalau terlambat sikit, korang tunggu je sebab editor lah baru nak upload dekat ni, dekat dia baru nak export nama dia. Kalau saving from apps.
Dia baru nak export video tu. Lepas export nak kena upload kat YT. So kalau ambil masa sikit, korang Asla harap korang tunggu je, okay? Shawl coat apa? Ini Asla beli yang China punya tau, bukan yang Malaysia punya. So tak sama. Korang boleh nampak kalau dekat TikTok shop ada yang China dengan ada yang Malaysia. Asal beli yang China punya sebab yang Malaysia tu material dia tak best. Malaysia yang di Penang. Ikut blushing sekali. Belum post. Macam mana nak blushing kalau belum post ni? Dekat cahaya nampak tak lawa betul makeup aku ni. Tapi depan-depan sumpah cantik. Lah puji makeup sendiri. Tapi memang real. Hello. Hujan lah korang. Hari ni Asra baru ingat nak shoot content outdoor. Tapi macam hujan je gelap gila luar sekarang ni. Asal tak nak jalan-jalan ke Indonesia, insyaAllah. Kalau ada cutinya, kalau kita nak pun tapi tak ada cuti, tak boleh juga. Laparnya! Sumpah lapar sekarang ni. Hari ni Asal buat konten outdoor. Konten apa? Korang stay tune. Tapi hujan sekarang ni. Kecewa sikit lah. Asal cantik lah skin. Biasa je. Asal tak buat treatment lagi. Asal nak buat treatment. Tapi treatment yang Asal buat memerlukan downtime. And Asal busy sikit lately ni. Ada job shoot lah, job live lah. So tak boleh nak buat treatment. Treatment yang Asal selalu buat tu, skin booster tu kan nama dia kan. Itu memerlukan 4 ke 5 hari tak boleh pakai makeup. Tapi sekarang ni Asal ada job, Asal ada live launching, Asal ada job photoshoot lagi. So benda tu, kerja-kerja tu memang perlu pakai makeup. Jadi Asal tak dapat nak buat skin booster yang Asal selalu buat tu. Tak adalah selalu, baru 2 kali no. Itu pun sekali tak menjadinya. Asal buat kali first je jadi. Buat kali kedua tak jadi. Sebab Asal buat kat tempat lain. Sajalah nak try sebab lagi murah. Faham tak? First Asal buat dekat klinik. Ima klinik nama dia. First Asal buat dekat apa nama dia? Ima Serilaris. Korang take note tau. First Asal buat dekat Ima Serilaris nama dia. And hasil dia memang jadi gila. Lawa gila skin Asal yang sebelum ni Asal buat tu kan. Lepas tu, tapi kat situ mahal sikit lah. Tapi Asal faham dah kenapa harga dia mahal. Sebab dia bagus weh. Asal buat kat situ menjadi gila. Sekali buat terus nampak kesan dia dalam masa 4 hari. Nampaklah skin getting better. Lepas tu kali kedua Asal buat kat tempat lain. Sebab Asal macam nak try treatment yang sama. Tapi tempat lain ni dia ada promo.
Dekat tempat lain ni dia macam ada lipahan yang pis-pis. Tolong mute dia tu, tak suka lah orang spam-spam ni. Tempat asal tengok satu tempat ni dia ada promotion kan. Lepas Asal pun buatlah dekat dia. Tak menjadi weh. Muka aku siap naik tiny bomb lagi. Walaupun dia ada promo. And walaupun tempat yang sama. Tak tahu tempat yang sama pula. Walaupun treatment yang sama. Korang boleh pergi tengok Asal punya konten. Asal dia bagi tahu dalam konten lah treatment apa semua. Cara dia. Korang scroll je YT Asla, tengok yang treatment day, spa day tu. Yang tu, konten tu. Kat situ Asla buat treatment tu. Tempat tu Asla buat kan. Kulit Asla terus. Bawah 5K tak? Bawah 5K. Yang first time Asla buat dekat Ima Seri Laris Klinik. Situ memang bagus gila. Sekarang ni Asla setir dengan tempat tu je. Asla nanti lepas ni kalau Asla free, Asla nak buat kat dia lagi. Ima Klinik tu. Ima Seri Laris Klinik. Dia duduk dekat Sentul ke Gombak atau tempat dia. Jauh sikit lah daripada cyber ni. Tapi okey lah. Situ first Asla buat. Yang buat ke Asla jatuh cinta dengan treatment ni. Plain Yash treatment nama dia. Plain Yash. Plain Yash treatment. Dia skin booster je. Dia skin booster je ni lah. Bukannya cucuk-cucuk apa pun. Ima Seri Laris Spa ke? Spa dan klinik sama kot. Tapi dia punya signboard dia tulis klinik. Dia ada lulusan lah. Sebab kalau tak ada lulusan, dia takkan suka-suka boleh dapat title klinik tu. Salah weh. Kalau korang tak ada kelulusan, tak lulus KKM, tiba-tiba suka-suka buka klinik. Masuk penjara. Tapi tempat ni memang okey lah. Kalau korang nak buat kat situ, korang cari beautician nama Tirah. Asla buat skin booster treatment tu dengan dia. Tirah yang buatkan. Tirah is so good. Humble and nice. Kulit dia pun cantik. Sebab dia pun buat juga. Korang pergi Ima Seri Laris Spa Klinik tu. Dia ada TikTok dia. Lepas tu kalau korang PM dia, korang cari beautician nama Tirah. Cakap je Asla recommend kan. Asla buat rejuven kat dia. Bagus weh dia punya ni. Tempat tu punya servis bagus. Dia punya treatment pun menjadi. Asla dah back dekat dia. First Asla buat dekat dia. Tapi masa diorang kalau tak ada promo, harga diorang mahal sikit tau. Ima Klinik ni 3 ke 4 ribu ke macam tu. Tapi first Asla buat dekat Ima Klinik dia ada promo. So harga dia dalam 2,000 lebih. Lepas tu second time Asla nak buat, Asla try tempat lain. Sebab tempat lain ada promo yang lagi murah saja. Nak try treatment yang sama tapi promo lain-lain. Tapi tempat lain yang Asla buat tu tak bagus. Muka Asla naik tiny bomb. Terus nampak kusam. Tak nampak lawa langsung. So Asla dah boycott tempat kedua tu. Asla sekarang nak back semula ke Ima Klinik tu. Dia nama skin booster tu Plain Yash. Plain Yash treatment. Dia memang akan cucuk kat muka lah. Dia akan fokus dekat korang punya pori. Dekat korang punya jerawat. So kalau korang yang banyak pori-pori terbuka, silah aku promote pula jadi ni. Jadi beautician pula. So yang mana korang macam banyak pori kan, muka korang nampak kusam. Kalau korang buat treatment skin booster Plain Yash tu, sekali je memang nampak korang punya muka berubah. I mean like perubahan kulit tu. Nampak segar.
Dah tak kusam and boleh nampak pori korang macam dah kecil. Plain Yash treatment, ejaan dia PLENHYAGE, Plain Yash. Asal dah faham dah sekarang kenapa harga dia mahal weh. Aegyosa brand apa? Aegyosa asal buat guna eyeshadow je. Kau pasal tak Aegyosa asal buat colour pink. Colour merah-merah gelap. Asal guna eyeshadow je. Lah aircon ni buat aku punya eyeliner kering. Korang lagi setengah jam je konten asal ni akan keluar. Korang boleh tengok Asri dekat Bangkok. Best gila weh konten ni. Walaupun asal dah pernah pergi Bangkok, tapi konten ni asal pergi tempat yang korang tak pernah nampak. Tak pernah nampak asal tak pakai fitness lah, kesiannya. Inilah dia salah seorang yang suka cari salah orang. 3 bulan aku tak pakai fitness sebab aku jaga kuku. Lepas bila aku pakai dan tak pernah nampak asal tak pakai. Itulah dia guys, contoh-contoh orang-orang yang suka cari salah orang. Dia rasa diri dia terlalu perfect, terpaling betul. Itulah contoh-contohnya. Kalau berkawan dengan orang macam tu, sumpah bahaya weh. Tolong elak ya kawan dengan orang-orang macam gitu. Kalau korang ada kawan macam tu kan, apa yang korang pakai dia nak tiru, apa yang korang buat dia nak ikut. Tapi nanti end up dia akan cakap korang yang copy dia. Lepas tu dia akan burukkan korang. Sikit. Punya lama 3 bulan aku tak pakai fitness. Sekali aku baru je pakai minggu lepas, terus komen. Tak pernah nampak asal tak pakai. Deh. Konon. Terpaling. Jangan kawan orang macam gitu. Jangan kawan orang macam tu. Berapa kali buat treatment? Baru 2 kali. Tapi kali kedua tu tak menjadi. Kali pertama je menjadi. Kali kedua tu tak menjadi asal punya treatment tu sebab asal buat kat tempat lain. Asal nak buat kali ketiga tau, tapi asal tak ada masa lagi sekarang ni. Sebab kalau korang nak tahu, treatment tu kalau korang buat, korang tak boleh pakai makeup at least 4 hari lah. Tak boleh pakai makeup. Sebab yang Asla buat ni nama dia Plain Yash Skin Booster. Plain Yash ni dia memang lama sikit ambil masa. Kalau korang buat treatment lain, sehari 2 hari je tak payah pakai makeup. Tapi kalau korang buat treatment yang Asla buat ni, dia ambil masa 4 ke 5 hari tak boleh pakai makeup. Tapi sekarang ni Asla ada banyak kerja kat luar, so yang memerlukan makeup. Di shoot lah, ada live launching lah. So Asla tak dapat nak buat lagi Skin Booster kali ketiga. Sebab kali kedua Asla buat hari tu tak menjadi pun weh. Muka aku naik tiny balm, berjerawat. Korang sambil-sambil tu korang tolong tengok Asla punya YT tau. Korang tolong tengok dah set premiere ke belum. Sebab editor Asla dia baru nak upload tu. So Asla minta tolong dia yang setkan premiere. Biasa Asla set je sendiri, tapi sebab Asla nak live, so Asla minta tolong editor Asla setkan premiere pukul 12. Nanti korang tolong tengokkan tau dah ada ke belum. Sebab Asla tak dapat nak tengok. Asla tak ada phone lain. Rasanya dah boleh dah kot beli phone lain kot untuk tengok benda-benda macam ni sambil live kan. Cuma Asla bosan lah korang dengan iPhone ni. Oh, aku lupa blusher kat dagu. Nak tengok heels, selalu pakai. Asal tak pakai heels. Tengok ni Asal pakai apa hari ni. Asal tak suka lah pakai heels. Belum ada. Okay. Thank you. Biasanya Asal aku pakai sandal, crop. Tu je lah kot. Sandal lah paling Asal selalu pakai.
Heels asal tak pakai. Kasut sneakers pun jarang. Konten baru ni keluar pukul 12 lagi 30 minit guys. Korang boleh tengok Asri dekat Bangkok. Tapi yang paling gempaknya, Aslah pergi Bangkok seorang-seorang je kali ni. Korang tak bibir asal aku ni kan nipis je. Lepas tu kita buat, kita tambah blusher macam ni kan. Jadi korang kena pandai bermain dengan lipstick untuk nampakkan bibir tu macam munggil gitu. Baju Bangkok? Apa yang baju Bangkok? Baju ni? Tak. Kita overlinekan dia sikit lah. Janganlah over sangat, sikit je. Supaya nampaklah rupa bibir tu. Overlinekan sikit lip tu. Konten ni pukul 12 kejap lagi korang. Tapi kalau terlewat sikit, saya minta maaf. Korang tunggu je. Sebab Aslah punya editor pun tengah usaha untuk upload. Sebab tadi video ni lama, 50 minit weh. So macam berat sikit nak upload tu. Apa lagi yang kurang? Tak ada kekurangan. Semuanya perfect. Tambah sedikit highlighter lagi. Sebab kita ni suka orang nampak muka kita ni macam cermin. Supaya kalau orang-orang tak sedar diri tu, dia tengok Aslah dia macam tengok cermin. Supaya dia sedar diri dia. Dia cermin kat muka Aslah. Macam ni muka aku. Gitu. Supaya dia sedar sikit. So kita buat highlighter bagi macam cermin pantulan. Gitu. Oh, lama tak, apa tu? Sikit tak bergantung. What do you mean? Sikit tak tergantung maksudnya? Konten ni tak tergantung pun. Memang konten ni sampai balik. Asal buat satu je konten kat Bangkok. Malas lah Nia nak buat banyak-banyak. Kita pula sehari je pergi sana. Asal tak masuk office ke? Asal kat depan office sekarang ni. Tak cukup lah blusher ni kan. Korang rasa okey dah ke belum? Okey dah ke? Lepas rasa macam belum. Mana mahal tak tiket ke Bangkok? Berapa hari tu? 1,007 pergi dan balik. Tapi if you guys nak tahu, asal pungut gila weh, aku punya bag kan tak sampai pun 20 kg. Bag Aslah 7 kilo je. Sebab Aslah pergi sehari. Tapi Aslah pergi ambil 20 kg luggage. Lepas tu Aslah tak check in pun bag Aslah. Aslah bawa naik cabin. Sebab Aslah punya bag 7 kg. Yang aku pergi beli pergi dan balik 20 kg. Bazir gila. Aduh. Maaf tanya kening buat sendiri. Asal baru je buat tadi. Kening ni lukis je. Nak tengok perfume. Asal pakai perfume ni.
Baru beli. Ini botol kelima Asla pakai. Aku macam mandi perfume. Tapi last time Asla beli ni bulan 5. 5 lebih 6, 7. Sebulan lebih lah. This one sebulan lebih. Tahan. Asal pakai lens tak? Asal tak suka pakai lens. So jarang lah nak pakai lens. Alhamdulillah. Itu pun sendawa angin tu. Lapar ni sekarang. Belum mata Asla selalu tak dalam je. Nak tengok jenama glue, itu bukan glue. Itu dia macam, dia memang khas untuk magnetic eyelashes. Pakai sebelum pakai magnetic eyelashes supaya dia macam lebih tak bergerak lah. Eyelashes magnetic tu kan, kalau korang pakai kan dia akan jatuh kan. Korang tahu tak magnetic eyelashes kalau korang pakai lama-lama dia akan jatuh. Dia akan jarak daripada korang punya mata. So yang saya pakai tadi tu ialah untuk staykan dia. Okay korang, so sambil-sambil kita tunggu Asla punya YT Premium keluar, korang boleh tengok live Asla dulu. Lepas ni kan korang, kalau dah keluar korang on notification tau, terus pergi sana. Apa-apa boleh tak korang tolong check kan, kalau dah ada bagi tahu Asla. Sebab editor Asla tu tengah upload lagi. Kalau dah ada dekat YT, please inform Asla please. Asla tak dapat nak tengok. Saya tak dapat nak tengok sebab Asla tengah buat live. Premium belum ada lagi. Okay. Kalau tak ada pukul 12, mungkin dalam pukul 12.10 minit macam tu kot. Penting memang Asla post dalam pukul 12 juga. Sebab konten ni panjang. Wah! Konten ni panjang. Ya, saya lupa nak setting spray dulu lah. Patutnya setting spray dulu baru pakai eyelashes ni. Wasado bukan. This one bukan Wasado. Ni nama dia Ebel. Ebel. Asal beli dekat kedai. Asal tak beli, bukan dekat TikTok lah. Saya punya botol ni macam dah rosak sikit. Nampak tak terkeluar air dia. Aish. I need aircon. Aircon. Spray apa tu? Ni brand Fenty Beauty. Korang boleh dapatkan dekat Sephora. Tapi this one is one of the best setting spray Asla. Dia punya makeup memang lock gila.
Tapi dia akan rasa terlock sungguh lah muka korang. Sini. Ay. Habis dah sampai ke? Belum. Thank you. Tengah keringkan muka jap. Brand apa setting spray? Fenty Beauty. Aduh, itu kena hidung. Rabun jauh. Asla rabun jauh. Asal pakai spek. Tapi hari tu Asal baru buat spek. Asal baru je buat spek hari tu. Mana spek aku tu tak bawa lah. Rabun Asal makin kurang. Disebabkan Asal tak pakai spek, rabun Asal makin berkurang. Dulu 200 lebih. Sekarang rabun Asla 70 tapi silau 100. Macam tu. So Asla pun okey je. Jadi betul lah teori orang cakap. Ada orang cakap teori kalau korang rabun tapi korang tak pakai spek, lama-lama korang punya rabun tu boleh turun. And that's memang betul. Dulu kawan Asla yang Izzati tu pun sama juga. Dia rabun juga tapi dia tak pakai spek ke apa kan. Dia punya rabun dia turun. Asla pun sama sekarang ni. Dulu rabun Asla 270. Ada silau tu je. Silau je. Tak kurang. Dulu rabun Asla 227 something. Silau Asla dalam 75 macam tu. Tapi sekarang rabun Asla 70, silau Asla 100. So banyak gila perubahan. Tapi last check tu 2 tahun lepas tau. 2 tahun lepas rabun Asla 200 lebih. Tahun ni hilang dah 70 je. Tapi rabun silau je makin bertambah pula. Tapi kalau saya kata muka tak simetri sebab jarang pakai spek, aku. Korang muka tak simetri, muka Asla tak simetri. Muka tak simetri tu puncanya ialah tidur sebenarnya. Siapa yang selalu tidur mengiring ke kiri, muka kiri dia tembam sikit. Muka kanan dia akan sharp. Siapa yang selalu tidur mengiring ke kanan, muka kanan dia akan tembam sikit. Muka sini akan jawline lah kita. Sebab Asla selalu tidur mengiring ke kiri. So Asla punya side profile belah kanan more lagi nampak cantik daripada belah kiri. Masalah tidur sebenarnya. Turun ni kalau pakai pin rosak tak kain? Tak pun. Macam dua-dua set cantik. Thank you. Sunnah tidur mengiring ke kanan. Tahulah sunnah ke apa ke, tapi kalau kau dah tidur, kau tengah-tengah ke, teraliu basi ke, kau tak perasan pun kau mengiring ke mana. Tak payahlah terpaling sangat macam kau tu sentiasa mengiring ke kanan tak gerak-gerak.
tolong checkkan dah premier ke belum Asla punya ni YT. Tolong checkkan letak beg kuning lipstick this one. Asal pakai lipstick tu ada dekat beg kuning. Korang boleh check tak? Boleh tak? Asal macam dah letak tadi. Ni lip matte ni. Asal ambil kod Bandung. Asal memang pakai lip matte ni daily sebab lawa gila. Daily Asla pakai. Tak ada tapi tu orang boleh je tengok tu. Belum ada. Oh, belum ada dekat YT. Okay. Tapi korang stay tune je tau. Sebab editor saya tengah usaha tu untuk post tu. Dah ada apa? Premier dah ada ke? Premier dah ada ke belum? Belum ada. Alah, saya ingatkan Premier dah ada. Asal ambil kod Bandung. Yang Asal pakai ni kod Bandung. Kod Bandung ni memang daily yang Asal pakai. Memang daily colour yang Asal pakai. Premier belum ada. Okay guys, this one. Korang boleh pergi, sebab Asal nak tutup balik beg kuning, korang boleh pergi tengok Asal punya beg kuning sekarang and grab kod Bandung yang macam Asal pakai. Kalau korang nak macam Asal pakai ni lah, korang ambil kod Bandung, okay? Tak ada kod Bandung, ya ke? Adalah. Ke nama dia lain ni kalau dalam tu? Asal rasa kalau dalam ni nama dia lain lah. Diana Rapi. Asal tak pastilah. Ada je, ada. Tak korang ni kerja kata ada, tak ada. Yang tak ada tak payah beli. Banyak pula songeh. Tak ada, tak payah beli. Orang lain kata ada, kau kata tak ada. Abel tak datang office lagi. Okay. Cepat guys, nak tutup balik beg kuning ni. Smile line aku ni memang lah tak boleh nak tutup dah smile line ni. Faster, I want to close beg kuning. Korang nak tahu tak lagi satu tips kalau nak bibir korang tu nampak menyelah kan? Korang pakai highlighter, sapu dekat kerana bibir sebelum pakai lip gloss. Nampak tak? Ni Asal belajar daripada Mua. Banyak teknik makeup ni. Laparnya. Asal pakai lip matte kod Bandung. Ada kat beg kuning tu. Kod Bandung ni Asal. Korang boleh tak tolong check Asal punya YT dah ada premier ke belum? Belum ada. Kejap Asal nak tengok editor saja.
Korang tunggu sekejap ya.